Pernahkah kita terfikir mengapa surah Yasin begitu istimewa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, sungguhnya kamu merupakan seorang daripada Rasul-Rasul Allah yang berada di atas jalan yang lurus. Kalau kita melihat dalam kitab-kitab tafsir, maka sebagai contohnya tafsir Ibn Jarir Tabari, dan menerangkan bahawa daripada Ibn Abbas, Yasin ini merupakan satu sumpah yang dipakai oleh Allah SWT. Menurut riwayat itu, kalimat ini merupakan salah satu daripada nama-nama Allah. Qatadah pula berkata ia merupakan salah satu daripada nama Al-Quran. Dalam tafsir Imam Syaukani, tafsir Fathul Qadir, beliau menceritakan pendapat daripada Khalil dan juga Sibawai, Yasin ini merupakan semata-mata nama daripada satu surah daripada Al-Quran. Salah satu riwayat daripada Sa'id bin Jubair daripada beberapa ulama yang lain bahawa Yasin merupakan salah satu daripada nama Nabi SAW. Ini juga disebut oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam An-Nukat wal-Uyun. Abu Bakar Al-Warraq pula mengatakan bahawa Yasin ini bermaksud wahai penghulu segala manusia, sekalian manusia. Seperti disebut Az-Zamakhsyari, mungkin ada kiraat daripada bangsa Tai, iaitu satu kabilah Arab yang menyebut perkataan insan sebagai isan. Dan kalau insan, jamaknya, tasghirnya itu unaisin. Kalau isan, uyaisin. Ini kalau kita belajar dalam bab tasghir. Wallahu alam. Jadi akhirnya diringkaskan menjadi Yasin. Mari kita hidupkan Al-Quran dalam hati kita. Mulakan hari ini. Subscribe, like, komen dan share untuk lebih banyak tadabbur Al-Quran.